baru nak direndam gazel sebagainya. Semua dah tahu. Perlukan kapas, tuala, batik lepas dan barang-barang yang keperluan untuk kapan, kain kapan lah, kain kapan, baju, semua lah, everything semua sinilah. Semua di sinilah. Okey. Okey, dah semua siap. Jadi baru kita suruh jenazah ni dan pastikan tempat mandi semua dah siap lah. Maksudnya kita ni sekarang kita tak bawa tempat mandi lah. Pastikan tempat mandi dan air getahnya semua dah dipasang dan getahnya semua di tempat tandas lah. Maksudnya pastikan semua dah selesai baru kita suruh jenazahnya berangkat ke angkatkan pergi tempat mandi. Okey, kita boleh cuba Ustazah. Boleh Ustazah? Boleh balik okey. Alhamdulillah lah. Terima kasih lah. Baik, hari ini adalah demonstrasi. Hari ini adalah kita praktikal bagaimana mengkafankan mayat jenazah. So hari ini adalah murid kita sendiri. Alhamdulillah, Ustazah Mubarakah. Alhamdulillah, mudah-mudahan barakah. Jangan terkejut, jangan terperanjat. Ini gemetar saya pernah bikin juga perkara-perkara ini dengan anak murid saya. Akhirnya nakal tadi jadi baik. Anak lelaki yang nakal jadi baik kerana aku nak mentor dia ni bukan senang. Jadi seperti kata Ustazah tadi, sebelum kita apa-apa persiapan, Ustaz tadi kata jangan kalang kabut, jangan sampai gunting, tak ada apa tak ada. Pastikan air tadi getah dah dipasang di tandas. Jadi seolah-olah getah tadi kita dah masuk dekat dalam tandas tadi pastikan semua kita dah siap lah. Baru kita boleh. Kak Jah, saya sambungkan cerita sambungkan cakap jadi biar kuat sikit. Boleh. Okey, untuk ketahuan semua puan-puan, kita perlukan kalau ada yang utamanya ahli keluarga yang terdekat lah. Kita perlukan dalam 5 orang, 2 ke kanan, 2 kiri dan 1 kat kepala lah. Siapa nak cantik-cantik lah. Jadi pastikan kata Ustazah, dalam keluarga ada 5 orang yang terdekat lah anak perempuan bagi yang ibu yang meninggal anak perempuan, bagi yang suami meninggal tu adalah anak lelaki. Itu lebih afdal kerana anak adalah waris dalam diri kita. Baik, silakan Ustazah. Ya, baik. Okey. Baik, langkah pertama kita buka sekeping kain batik kata Ustaz tadi yang tipis, yang halus dan lembut Memang dah tertutup lah. Sampai kata lepas apa boleh dah sampai sini, pastikan aurat ni kita jaga. Maksudnya kalau apa-apa kita nak lakukan, kita jangan terus selak. Tangan kita je melakukan bila tangan. Maksudnya jangan buka terus sekali ke aurat ni, kita jagalah. Okay. Sebelum kita pastikan tidur malik, kita pastikan kita tanggalkan pakaian-pakaiannya. Pertama lah, tulisan tanggalkan pakaian yang dipakai. Maksudnya bajunya, semualah pakaian pakaian yang tanggalkan pakaian. Dan kedua, pastikan segala yang melekat di badan anggota badannya di macam mana cara nak tanggalkan pakaiannya sebab dah jadi tanggalkan pakaian maksudnya kita kalau misalkan bajunya macam kita pakai guntinglah bajunya. Buka pelan-pelan lah, gunting bajunya dan kita tanggalkan pada waris sebelum kita gunting pakaian kita maksudnya gunting lah, memudahkan. Kalau sebelum katalah mak kita meninggal malam ni, contoh dengar mak kita meninggal malam, kita panik sampai pagi benda tu tak diuruskan. Sebab yang ada anak ni kurang ilmu dalam bab untuk menguruskan boleh tak kita sebagai anak ni gunting sendiri? Boleh. Alhamdulillah. Boleh. Jadi gunting sendiri dengan disuruh ajar datang. Jadi ada dua perkataan, dua cara lah Jadi kita boleh gunting sendiri ataupun kalau kita takut, kita tunggu tukang mandi jenazah datang, silakan macam nak dibuatkan Kalau membekatkan sebelum malam tu dia ada gunting berpakaian tu, dia keadaan dia tu tak berpakaian kita dengan batik lepas. Berpakaian juga tutup batik lepas, jangan maksudnya tutup dengan ya saya contohnya macam inilah. Auratnya mesti nak jaga dengan sendiri. Saya tak nak memperkatakan sebelum saya khusus untuk mandikan, tapi dengan sendirinya lah dan tutup aurat. Maksudnya kita nak tak kira lah baju ke kain batik lepas ke, tapi lebih baik kalau yang sebelumnya buka baju dengan batik lepas saja. Kalau tak ada baju macam kata hospital lah dengan bajunya buka kain batik lepas. Jadi kita buka, tanggalkan apa yang ada. Baju ke kain batik lepas kita tanggalkan. Batik lepas walaupun untuk untuk sebelumnya memang kita nak tutupkan dia, bukakan baju, kita taruhkan batik lepas, selitkan itu maksudnya. Dan auratnya pakaikan tudung juga masih. Habis kita tutup lagi satu kain untuk yang luar. 2 lapis. Ini saya cakap yang kalau ada baju kita tanggalkan. Apa saja baju ke, kain batik lepas ke, masuk tanggalkan. Sebelum nak pastikan. Sekiranya kalau kita dah
Saya nak angkat mayat kita ni sebelah bahagian bawah tak ada untuk ini semua dah angkat dah ada. Kita semua dah ada. Semua ada tempat dah bila mayat tu kita nak angkat. Dah ada canvas ada semua ada. Tapi pada ni sebelah belakang kosong lah, tak ada pakaian. Boleh tersilap ada angkat dia. ada alas. Semua alas. Kalau dah daripada ditaruhkan dia masa jenazahnya sebelum ini. Jadi dia masih dah sendiri tak kalau maksudnya sudah ada alas kain ke atau alas kain biasa dah maksudnya ni bila malam tu kita dah agak kebanyakan, jadi kita tutup batik dan kita selesai. Tapi dari bahagian bawah kita nak alas lagi sampai batik tentunya. Okey, maksudnya macam ni ini kadang-kadang kita panik, tak yelah, apa-apa jadi kita dapat tutup yang atas. Apa yang kami lakukan, kalau dapat bila ibu tu meninggal saja, adik-beradik kita minta tolong angkat, settlekan yang bawah dulu. Yang atas jangan kita biarkan dulu, kerana dia masih bertutup. Yang bawah ni kita angkat dari kepala pelan-pelan, masukkan kain daripada atas, gulung ke bawah, dengan sendirinya ke bawah. Jadi sebelum kita angkat tu, lapisan pertama atas badan tu sudah ada kain. Jadi bila tukang mandi datang, dia terus angkat kain tadi. Walaupun kat atas tadi kita dah buka. Jadi bila dan tukang mandi pula datang, nanti dia ada lagi dia punya kembis kapur untuk memudahkan lagi untuk ke bilik air. Faham tak? Jadi alaskan dulu. Apa pun berlaku, bawah tu alaskan dulu, baru taruh jenazah. Jadi memudahkan. Jadi belakang tertutup, atas pun tertutup. Jadi bila kita selitkan kain batik dekat celah-celah tu, semua anggota jenazah tertutup tanpa satu pun terbuka. Tak faham tak? Itu saya. Misal kata ialah saya faham. Misal contohlah kata tuan ni tidak pun ada alas cadar kan ada. Alas juga tu. Apa angkat dengan cadar sekali. Misal kata tidak ada yang itu. Itu maksud saya. Tak pun nampak ada gitu. Mesti ada dengan alas lah. Okey. Alhamdulillah. Jadi pastikan bajunya di tangga ataupun kainnya di tangga dan pastikan ada sesuatu yang melekat di badannya seperti plaster. Apa-apa kalau pada hospital tu macam-macam ada plaster, ada macam tube gigi mas semua betul itu saya nanti nak terangkan. Gigi yang sampelnya gigi mas tak pun melekat macam dia nak unless waris tuntut lah. Waris tuntut tu terpaksa kita cuba, tapi jangan kalau tak boleh jangan gigi palsu memang tak boleh boleh saya pastikan selain pada plaster kita pastikan jangan anggota badan jangan ada yang terlarang air ni, maksudnya air mengalir, maksudnya apa tahu buku penawar kita check lah tangannya ada apa ni detex makeup maaf cakap kalau ada makeup pun kita nak bersihkan dulu. Ada maaf cakap ada makeup tebal, cakap saya pernah teruskan satu accident jadi makeup, jadi pastikan semua bersih dulu sebelum kita mulakan mandikan jenazah. Pastikan tak ada yang terhalang air yang terhalang, maksudnya gitu. Boleh cantik kan? Itu yang mustahil. Yang boleh bersihkan dengan sarung tangan. Jadi saya rasa nanti mana kita nak pasal sarung tangan. Nanti ini kita cakap yang pasal kita ada step nanti. Saya bisa tak pakai sarung tangan saya tunjukkan. Okey, yang dia pastikan pastikan tak ada sesuatu yang ada pada anggota badannya. Okey, dah sudah dah clear lah. So rambutnya pun kita uraikan lah, maksudnya kalau yang ada tersiput kita uraikan Jadi ini semua dah settle lah semua yang kedua. Okey, yang ketiga, sebelum kita memandikan jenazah okey, kita dan kita ini ada kita minta waris lah yang membantu kita untuk mendudukkan jenazah. Kita nak yang ketiga tu menandakan yang ketiga dudukkan mayatnya dan kita tekankan bawah lagi. Maksudnya boleh masuk ustazah tu macam nak duduk ustazah. Macam gitu dan pegang pak lilin langkah ketiga adalah minta bantuan kepada waris supaya najis di dalam perut dapat keluar. Ni kira terakhir pembersihan yang terakhir melalui perut sebab tu kaki ni minta direndangkan supaya najis tu lancar keluar. Kita tekan pelan-pelan perutnya ustazah. Saya tekan dengan pelan, dengan penuh kasih sayang. Ustaz kata tadi dengan penuh kasih sayang. Pastikan
boleh istinja. Kita semua boleh. Istinja itu ialah membersihkan kotoran daripada tempat buang kecil dan buang besar. Senanglah cakap dulu istinja tulis kita nak istinja kan dia. Okey. Tulis lagi syarat istinja. Syarat istinja pastikan tidak ada najis keluar lagi. Pertama. Kedua dengan air mutlak. Ketiga hati yakin kebersihannya. Itu syarat. Tulislah nanti ni usaha saya pasal istinja ni Okey, rukun istinja pula. Ada 3 perkara juga. Hilang rasa. Rukun istinja ada 3. Tulislah tapi hilang rasa, hilang rupa, hilang bau. Ya, betul. Hilang rasa macam mana? Tidak ada rasa sesuatu lah lagi. Masuk hilang rasa. Apa tu lah rasa tu? Tak ada, maaf cakap, tak ada najis ni lagi. Sebenarnya dah tak ada lah. Hilang rasa Hilang rupa, tapi bersih lah, tidak ada memberi bekas. Maksudnya warna bekas ni bersih lah. Yang kedua, hilang Yang ketiga, tidak mempunyai bau lagi lah. Itu besar Okey, kita nak mulakan istinja lah. Perlukan kita perlu sarung tangan Dan sunat istinja gunakan tangan kiri. Boleh juga. Sunat istinja gunakan tangan kiri. Dan kita perlukan sarung tangan yang jelas dan kita dapat tengok macam mana jadi kebersihan Jadi ni ada sarung tangan yang kita jahit. Sarung tangan dah memang siap jahit Kita perlukan gini. Kita istinja lah. Buat kecil dulu Fahaman istinja buat kecil, pastikan bersih lah. Dan apa yang ada tadi rupanya lah hilang rasa, hilang apa ni rupanya kita semua dah bersih. Okey, dah bersih semua. Kita perempuan tu ada cara-cara kita bersihkan celah-celah ni Okey, dah gitu dah bersih. Okey, tuan gini lah maksudnya ya saya tunjukkan. Kita gini pastikan jangan kita buka aurat ni. Jadi airnya getah ni kita pegang sini dan kita tindakan dia. Tak nampaklah masa kita dah keras kita pertama jaga auratnya. Okey, dah bersih semua, pastikan kita airnya lah lalulah. Okey. Dan itu kita taruh ni, kita rapatkan air ni. Dan air ni kita lebihkan sini. Kita nak istinja tempat buang air besar pula. Okey. Ada tempat yang ke kepala, satu orang pegang kepala dan 2 orang sini depan pegang ke bahu, 2 tangan bahu, 2 tangan punggung. Maksudnya. Okey, tak apa pakai. Maksudnya satu orang pegang kepala. Jadi cara-caranya kepala, awak pegang kepala. Jadi pegang tak pegang ini dan yang sebelah sini kanan bahu. Dengan penuh kasih sayang bahu. Yang awak sini pegang bahu. Jenazah boleh gerak tak? Gerak sini. Jadi satu sini punggung. Boleh manage sendiri. Awak pegang. Jenazah boleh manage sendiri. Dia nanti arrange sikit. Awak 2 tangan punggung. Dia 2 tangan bahu, 2 tangan punggung. Jadi boleh miring. Sini awak punggung. Sini. Aduh, maaf pastikan kainnya tutup. Maksud gini. Pastikan kainnya. Buat saya. Pastikan kainnya tutup. Dan kita walaupun wanita tak boleh tengok auratnya dan kita tindakan dia. Okey, maaf cakap istinja habis kita cokilkan tempat buang besar dan kita niatlah sahaja aku istinja atas sini mayat. Kita niatlah Saya bersihkan. Baik, niatnya adalah saja aku istinja atas mayat ini. Kita kena bersihkan kubur dan duburnya dan cokilkan sedikit. Dan cokil tu bersihkan. Pastikan hilang rasa bau dan warna rupa. Okey, pastikan. Dah kita siram air yang pastikan tadi yang semua dah keluar lah dan pastikan airnya semua lalulah kan taruh balik jenazah ni dan kita lalukan air lah. Mana maaf kadang-kadang jenazahnya kadang-kadang air tak ngaji ada jadi kita pastikan kita membuat begini maksudnya kita lalukan air yang mana yang tadi kan kita lalukan air pastikan air semua clear lah airnya najis-najis ni sudah bersih Okey, buat istinja dah habis kita memang kita rasa sebab apa pun boleh tutup
Mana? Oh, sunat kalau datang ni dah sampai kita buka lah sunat lah. Dan saya kalau datang buka dan saya baca surah Al-Fatihah. Nanti nak bagi saya khusus mandi. Kita tutup. Tapi boleh diizinkan tak? Mandi boleh diizinkan buka lah. Tak, tutup. Tutup nanti. Okey, yang keluar ketika jenazah dimandikan, ada satu soalan. Boleh tak jenazah dibuka saja mukanya untuk dilihat? Tapi kata menurut Ustazah, seelok-eloknya seluruh tubuh ditutup. Hanya tangan saja yang bergerak untuk melakukan tugas-tugas memandikan. Okey, yang keberapa? Keempat. Okey, yang kelima. Sekarang kita nak kita membasuh anggota wuduk ini. Apa yang anggota wuduk? Muka, kepala, tangan, kaki. Kita ambil gambar. Jadi kita buka lah muka. Baik, langkah yang kelima. Membasuhkan jenazah dengan anggota wuduk. Dia mulakan daripada muka. Kita ada kain perca untuk siwak lah. Untuk mata, hidung, telinga. Kain kita nak siwakkan, bersihkan lah maksudnya. Matanya kami kita bersihkan. Matanya, hidungnya, kita ambil ni, kainnya, perca ni. Ambil hidungnya, bersihkan. Telinganya dan mulutnya, siwak lah. Yang tadi semua pasal itu semua dah tak ada lagi lah. Pastikan maksudnya kita siwak giginya lah. Bersihkan. Ketika membersihkan anggota wuduk muka, pastikan segala kain-kain yang kecil tadi kita bersihkan kelopak mata dan di depan mata yang penuh dengan tek mata tu kadang-kadang kemudian telinga kita gunakan jaring untuk cokil, hidung juga sedikit, syarat saja jangan tendang. Jangan hilangkan semua, penuh dengan sifat kasih sayang. Ingat itu saja Ustaz cakap. Penuh dengan sifat kasih sayang, itu belai, lembut selembut-lembutnya. Silakan Ustaz. Ya, baik. Soalan apa tangan tu masih bernajis? Oh, ini kita dah pakai, kita dah buang dah. Saya. Dan tadi dah sidap. Okey, buang dulu. Masih dah okey dah buang. Alhamdulillah. Yang najis kan? Betul. Tak, buang. Lepas sidap tu buang. Terima kasih. Tadi dah terangkan dah tak boleh kita gunakan. Tak boleh guna lagi dah. Dua, kita perlukan dua. Jadi kita pakai yang ni tak payahlah, ni dalamnya kan. Ataupun kalau nak tukar pun boleh tukar. Tapi saya rasa yang najis tu. Tadi Ustaz cakap pasal rambut dia kalau yang uraikan lah semua. Berantakkan dulu lah. masa belum dan Mama ni pun datang ke rumah mak lalu jalan dah bersihkan dah buka banyak. Adakah rambut tu mesti kita nak bagi? Oh tidak. Nak mandi saja. Nak mandi saja kita uraikan. Itu dia berarti nampak orangnya. Jadi tutupnya tu pakai sterkop. Maksudnya tu kalau orang ada betul kan? Ada serindam balik semua. Semua ya betul. Macam dia betul benda nak mandi, kecuali nak mandi kita huraikan. Sekejap Ustazah yang kat luar tak dengar. Baik, soalan seterusnya tadi adalah bagaimana ketika jenazah belum disempurnakan, belum dimandikan, rambut tadi yang menurut Ustaz dibagi 3, ke kanan, ke kiri dan tengah huraian. Sekarang apabila anak-anak dah bersihkan, rambut tu adakah diuraikan ataupun balik semula memakai skop untuk bersihkan balik, untuk rapikan? Itu tadi soalan. Jadi kata Ustazah, kita masukkan balik skop tadi, rapikan semula, kecuali dah dibawa ke dalam bilik mandi, baru kita uraikan dia. Betul Ustazah? Ya betul. Alhamdulillah. Itulah. Jadi kita uraikan lah, nak mandikan dia. Jadi dah kita dah bersihkan dah kita bersihkan mukanya semua dengan sabun lah. Kita ambil dia punya muka serap air pipi semua Okey, dah bersihkan dia. Saya tak boleh buka lah. Habis nak cuci tak buka. Stop. Saya. Bukan buka muka saya begini bukan begini. Muka saja untuk cuci muka. Walaupun muka terbuka, tapi pastikan anggota leher jangan terbuka. Leher tu penting bagi perempuan kan, itu termasuk aurat. Jadi hanya muka saja Saya. Okey, kita bersihkan semua dah. Dan itu kita basuhkan rambutnya. Rambutnya kita basuh. Boleh saya basuh rambut. Pakai shampoo lah. Kita gunakan sabun shampoo ataupun sabun Okey, dah basuh rambut ini, dah sabun semua bersih. Okey, kita tadi patah leher. Boleh begitu, kita nak bersihkan lehernya. Ambil sabunnya kita bersih lehernya. Dan kita telinganya semua sekali lah. Okey, kita dah bersihkan sekarang, kita tutupkan hidung. Pastikan jangan banyak masuk air masuk ke rongga-rongga yang terbuka lah. Mulut, hidung. Kalau boleh jangan kita simak banyak kan maksudnya sekadar yang ini je lah yang kita yelap aja. Jadi kita tutupkan hidungnya, kita taruh air yang getahnya.
kita ni nanti kita siram dari matanya ini. Okey, mandikan bahagian muka, pastikan hidung jenazah tadi ditutup sejam Nak siram. So kadang-kadang saya pastikan Okey, baik. saya pastikan kan ada jenazah bila dia berbalik hospital mulut tu jenazah. Ya. Jadi dah tak boleh nak Tutup kan? Tutup. Ya, tutupkan dia. Maksudnya jangan banyakkan masuk sengaja kita diamkan dia, kita nak kita tutuplah, nak siram air yang ke muka tu kita tutup. Sebab kita dah bersihkan tadi semua. Gitu semua. Memang benar-benar tak pernah kita taruh kapas nanti akhirnya lah nanti kapankan. Okey, sudah anggota mukanya dah selesai. Okey, kita apa lagi anggota tangan. Keluarkan tangannya. Baik, langkah seterusnya adalah anggota tangan. Sunat ambil yang basuh kanan dululah. Mulakan yang kanan dahulu. Okey. Contohnya. Mami yang kanan bersihkan. Sabun punya. Baik, segala celah-celah jari dan kuku dibersihkan. Pastikan ya. Kalau kukunya hitam, ambil titik bersihkan. Kalau ada kukunya hitam lah, dia ada kotoran, buat aja tak payah. Sampai ke bau. Tangan sampai ke bau. Sampai ke bau pastikan. Dari tapak tangan hingga ke bahu dalam cara membersihkannya. Dan kanan kiri pula. Dah setiap kali kita sabun, habis kita siram. Bilas, ya, bersihkan. Pastikan tak ada sabun lagi. Bersih baru kita sebelah kiri. Sunat kanan dululah. Lepas tu kita bukakan. Baik, langkah seterusnya adalah kaki, bermula dari kanan juga. Kanan juga, dia sama juga. Sampai ke sini. Untuk tunggulah maksudnya. Apa kuku lagi lah jadikan. Terus dah bersih. Pastikanlah kukunya bersih. Kalau kita comel lah. Kanan kiri pula. Okey dah juga kan? Kita ada I think you repeat anggota wuduk lah. Baik, anggota wuduk dah selesai. Tadi dimulakan dengan muka. Kita ulang balik So tadi bila muka dah dibuka, leher tadi boleh kita buka sedikit kerana mencuci, membersihkan celah-celah leher. Diperbolehkan untuk membuka sedikit kain tadi Setelah tu kita kembali kepada anggota wuduk bahagian tangan. Mulakan dengan yang kanan. Dari tapak tangan sampai ke siku, sampai ke bahu. Cara membersihkannya. Dan segala celah-celah jari dibersihkan. Sekiranya terdapat kekotoran di kuku, Ustazah mengizinkan untuk korek sedikit kekotoran-kekotoran tadi untuk dibersihkan. Dan beralih kepada tangan sebelah kiri, begitu juga sama. Dan terakhir adalah sebelah kaki. Anggota wuduk kaki yang terakhir adalah sama juga dimulakan daripada kanan. Bagaimana tangan, begitu juga dengan kaki dibersihkan secara bersama. Baik, seterusnya sampai buku lali. Bahagian kaki hingga ke buku lali. Anggota wuduk. Saya betul-betul. Okey, terus yang saya bahu sampai bahu saya. Sampai dia semua. Semua pastikan bahu sampai setiap semua. Okey, bagus soalan. Nak buka dulu nanti, buka dulu. Jangan jangan tutup dulu. Okey, dah. Yang kedua kita angkatkan wuduk. Ya, sahaja aku angkat wuduk, mengangkatkan wuduk atas ini mayat. Angkatkan wuduk. Baik, setelah semuanya selesai, daripada muka ke tangan, tangan ke kaki, dan tadi kita anggota yang keempat adalah perut setelah najis-najis dalam perut dikeluarkan dan didudukkan sebentar jenazah tadi, maka terakhir anggota wuduk dah dimulakan, maka kita mewudukkan jenazah tadi dengan mengambil air sembahyang. Maka sempurnalah insya-Allah jenazah tadi. Silakan Ustazah. Okey, kita basuh tangan. Contohlah Baik, niatnya ni tangan satu fik. Kita angkat wuduk misalnya Zat. Wuduk pun saya tunjukkan, nanti takut terbalik pula. Kita tahu kena yang rukun apa? Muka, tangan, kepala, kaki. Jadi kita susun tangan, muka, tangan, kanan dulu. Jadi kepala. Niat sahaja aku angkatkan wuduk. Sahaja aku angkatkan wuduk atas ini mayat kerana Allah Taala. Baik, saya ulang balik. Sahaja aku niat angkatkan wuduk atas mayat ini mayat ini. Saja aku atas mayat ini. Saja aku niatkan wuduk atas mayat ini. Saya yang angkat. Kita mewakilkan dia. Saya kalau misalnya kata anaknya nak angkat wuduk, anaknya niatlah. Maksudnya gitu. Betul. Soalan bagus. Kalau saya angkat wuduk, saya yang niatkanlah. Sebab itu tadi di belakangnya atas mayat ini. Sajaku mewudukkan atas mayat ini. Jadi kita ni sebagai wakil untuk jenazah tadi. Dalam soal mandi, Ustazah akan memberi keringanan, memberi peluang. Sebaik-baiknya waris tadi yang memandikan seelok-eloknya. Jadi Ustazah ni sebagai membimbing dari awal sampai akhir.
kalau boleh. Tapi biasanya anak-anak ni takut. Dia akan wakilkan Ustazah, saya suruh Ustazah lah membuat daripada awal. Okey, bila dah ada wakil, kata ada puan tadi, dapatkan izin daripada waris mereka. Kalau waris mereka berani nak kelolakan, kita tengok dari jauh. Ustazah membimbing. Tapi kalau mereka kata Ustazah saya tak berani, cuma pegang-pegang aja. Inilah tadi saja aku niatkan wudu atas mayat ini. Jadi Ustazah mewakili jenazah tadi Itu saya memberi satu cara-cara step dia. Jadi insya-Allah lepas kita ke belajar ni, kita dah boleh mandikan jenazah. Maksudnya untuk ahli keluarga. InsyaAllah jangan takut apa kita ada, tidak akan tertinggal yang mana-mana. Itu saya suruh awak tulis cara-cara step mana-mana mula dulu kan. Jadi insyaAllah. Okey, seterusnya dah kita dah angkat wudu dah kita tutupkan balik jenazah ni. Tutup dengan kain Kalau angkat wudu ni kalau yang muka tu macam mana nak ambil air? Angkat wudu juga. Tidak. Angkat wudu. Tadi saya okey, Ustazah mulakan balik cara-cara angkat wudu So tangan kembali ke perut seperti kita dalam takbir. Gini. Letak gini, ratakan gini. Okey, tadah tangan, kedua tangan dengan air, kemudian sapu seluruh muka. Ratakan. Yang kedua, kedua tangan sama juga 3 kali lah juga. 3 kali aja. Kiri, dia kepala. Mengalirkan air dia. Gitu. Gosok macam kita angkat wudu. Gosok gitu. Jangan gini-gini saja. Saya pegang, saya gosok okey. Baik, setiap muka tu 3 kali. Tangan 3 kali dan juga kaki pun 3 kali. Baik, kaki pun 3 kali. Sampai ke buku lagi. Dah sini Baik, setelah wuduk dilakukan sempurna tadi, maka kita tutup kembali jenazah dengan sesempurna-sempurnanya. Kita nak mulakan mandi dah. Sekarang tadi kan Ustazah mula dari bahagian kanan. Lepas tu kita bersihkan kiri, baru kita wuduk lah. Tadi kan lepas dah bersih-bersih, lepas tu cuci tangan kanan, cuci tangan kanan, kiri, belakang baru kaki kanan. Kaki kanan kiri. Tapi sebenarnya wudukkan jenazah ni sama kita ambil sembahyang. Sama seperti orang hidup. Kita mulakan dengan muka tadi Tak apa, ni soalan baik. Bagus. Soalan baik. Jadi semua dah baik insya-Allah. Jadi kita tak ragu-ragu dalam menjalankan kewajipan sebagai yang hidup ni. Kompis apa je? Miringkan. Untuk istinja. Saya. Lepas tu kita bersihkan. Tapi yang sekarang kita nak kita nak sampai buang air besar yang tadi. Tapi kita ada benda yang tertinggal. Itu saya bilang kita clearkan tadi air tu, clearkan air yang kalau ada lah. Tak ada pun kita bersihkan. Pastikan tidak ada bekas najis yang kita cuci tu, singgahkan. Jadi boleh pasti ada lagi soalan sebelum saya nak mulakan mandi. Ada baik. Sebelah kita pernah singgah tangan kiri kan, jadi dia badan dia maksudnya adalah miring atau miring kiri ke miring kanan box kedua-dua. Tak apa. Kalau kita perlukan yang ke sini, kita suruh miring ke sana. Kalau kita nak cuci ke sana, kita suruh miring ke sini. Itu saja. Tidak. Apa yang saya apa yang saya tengok tukang mandi, kadang-kadang tukang mandi datang ke kanan. Jadi selesa je tukang mandi dia akan tarik dari sana pergi sini, betul? Kalau Kak Ajar ni pergi ke sebelah Kak Ajar situ, dia akan tarik barisap dari sini ke sana. Itu sesuainya kita lah, selesanya kita. Dah gerak-gerak dah dia. Jangan ke sini, saya pasti. Nak buka pun boleh lah, tak apalah. Boleh. Ini bukan betul maya, kesian. Baik, langkah seterusnya Kak Ajar. Okey. Pastikan tutup lah Pastikan tutup lah. Pastikan tutup lah. Okey. Kita nak mulakan mandi sebelah kanan. Okey. Jadi airnya ke kanan lah. Kita pastikan ke kanan. Okey. Kita mandi. Baik, ni baru yang sebenar-benarnya mandikan jenazah dimulakan. Dimulakan. Okey. Kita mandi yang sebelah atas. Badan yang sebelah atas. Masuknya tangan. Dalam. Tangan sentiasa di dalam dengan ada kain dan sabun. Inilah punya kain ni, ambil baru punya lah. Ambil baru. Yang ada plastik sana, ini dia pakai plastik sama macam saya dan ini untuk mandikan. Sabun lah. Tidak, kita mandikan boleh juga. Kalau kita nak habis mandi nak angkat wudu pun tidak masalah. Tapi kita basuh anggota wudu dulu. Jadi kita soalan di luar, soalan dengan kat luar tadi. Tak jadi salah. Ada satu soalan, kenapa kita wudukkan dulu baru mandi?
kenapa tak mandikan dulu belakang baru wuduk? Boleh juga. Menurut ustazah, kita bersihkan anggota wuduk terlebih dahulu Saya rasa kalau kita sendiri pun mandi dia tadi kan kita mandi. Jangan kita lah. Maksudnya boleh. 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 Sebelum dan sesudah boleh. Okey, untuk pertamanya mandikan jenazah ni apa yang penting? Saya hadis itu saja yang penting. Yang itu sunat lah kan. Sunat. Okey, kita basuh botol makanan ni. Makanan pada atas, sebelah kanan. Kita jangan sampai Mandikan jenazah, mata tak boleh melirik walaupun tumak kita. Walaupun itu mak kita sedikit, mata tak boleh melirik kepada anggota tubuh jenazah tadi. Hanya tangan saja berfungsi untuk melakukan. Kita hanya dapat tengok muka saja. Yang lain semua kita serahkan pada Allah. Mudah-mudahan kecuali ada yang macam maaf cakap ada buzur itu boleh. Macam kita nak bersihkan dia kan, maaf cakap di belakang ni kan. Itu kecuali jangan nak tengok je kan. Ada kan tak pasal kadang kita tak pasal daripada hospital kami pasal ada lekat gitu. Boleh kita tengok, kita pastikan tak ada lah anggota yang air yang melarang menghalang. Okey, dah bersihkan. Walaupun air ni kita kalau walaupun kita bilas memang betul tadi makan atau nak masukkan bilas pastikan tak hilang sabun yang betul. Okey. Kita nak dipasuk di makan kita bilas. Terima kasih. Sekali tadi. Dan okey. Tutup boleh tak boleh? Okey, kita je. Ada basuh gini kan. Tak apa, kita basuh arbaca, kita basuh. Terus basuh sini lah. Tak payah ulang sebelah kanan dulu. Jadi yang sebelah sini kita miringkan badannya. Satu orang, maksudnya miringkan sini. Miringkan. Jadi kononnya ada roting yang sini lah. Kita basuh pada sabun. Pada kepala. Belakang kaki ke badan ni. Semua sekali. Tapi rambut tadi kita dah bersih, kita rambut belakang tak tangkap ratakan air, pastikan. Dan kita boleh niat lah daripada atas kepala nak larukan, niat sahaja aku mandikan atas semuanya. Fardu kifayah. Saya akan tulis. Kalau kita mandikan nak mandi pada anggota ni pada atas kita nak bilas ni kan, niatkan nantilah mandikan jenazah ni. Sahaja adakah ustaz kan ada di situ tanya okey. Dah bersihkan, tak taruhkan. Sebelah kanan dah settle. Okey, sekarang balik sebelah kiri pula. Sama juga. Sama juga. Sama sedia sama. Ambil tangan kita. Kain yang baru lagi. Lalu kita basuh yang atas dulu lah. Sabun. Boleh. Maaf. Boleh tak? Memang lah. Nak buka. Okey. Pastikanlah badan ada je sabun ada pada sini. Ratakan. Rambut dah masuk. Oh dah. Tadi saya terrambut. Tak tulis saya ada tulis. Jadi tak lupa itu saya pastikan tulis. Jadi tak lupa. Dan kita tidak akan tertinggal. Dia saya sama saya. Sebelah kanan kat kiri gini. Macam ni kita basuhkan lah. Yang untuk sunat yang kali kelima kita ulang kalau memungkinkan kita mandikan yang usul. Faham tak? Kalau biasa je musik yakin bersih dah sekali je gitu. Okey. Dah ada soalan lagi. Darah. Okey, kalau misalnya kata untuk berdarah tu kalau kita dah buka plasternya lah. Mengalir biarkan dulu. Biarkan dulu nanti kita nak tutup yang ni. Sebab kita nak mandi semua plaster-plaster nak dibuka. Biarkan dulu. Ataupun kita berkapas kalau kita dah bersih kita berkapas. Dia tak untuk mengalir sangat. Tapi nanti sini pula bisa kata kalau kita dah bersihkan tadi, bersih dah habis. Pula nanti kita
Sebab apa kita perlu yang duduk kan tu mengantar kita dah foto orang memang kita dah keluar. Okey, masalahnya macam kita dah mandi, betul kan? Tak payah mandi balik. Tak payah mandi, tidak payah mandi lagi. Oh tidak, tak perlu. Ambil kamu. Alhamdulillah. Okey, maksudnya apa? Hilangkan. Kita kalau kan sabun insya-Allah bolehlah juga dihilangkan. Berapa mampulah kita juga kan. Jangan sampai kita nak menyentak dia sampai janganlah mudah kita jangan sampai tak boleh. Contohnya gigi palsu dah tak boleh buka, nak paksa buka. Oh jangan. Kalau ada yang getah-getah kita hilangkan. Hilangkan yang bekas plasternya, cuba hilangkan. Malah tak ada apa. Ya betul. Aku contohnya warna ni tak boleh hilang. Maafkan. Asal kau faham. Ada syarat dia. Kecuali kalau kita basahkan dengan minyak, baru dia boleh longgak. Dan ada mengenai najis yang keluar tak berhenti tu, itu kita kadang-kadang lepas mandi kita nak pakai cara tu. Nantilah ada cara dia. Ni saya tunjukkan yang biasa normal punya lah. Yang tu ada masalah-masalah yang ada masalah najis tak berhenti. Okey baik. Kita ni kain batik yang kita pakai ni, kain batik baru, dia duduk. So macam mana? Kita tukar yang dengan kalau boleh lah. Sebab kita pun ada, memang kita adakan khas kan. Jadi dah cuci, jadi tak turun kain. Boleh kita jangan pakai yang turun. Pakai so, kita tak tahu air apa tu keluar air najis tu air turun. Tak tahu. Dan yang mustahak yang air mutlak tu yang pasal Pak Istinjak kita tak tahu kita tak pakai. Air mutlak tahu lah tak payah jelaskan bukan mak fikir. Maksudnya air tu dah kira air mutlak lah. Saya. Sekarang kita nak tunggu mandikan buka ataupun kita yang dah tahu buka lebih baik yang orang-orang dah tahu lah. Jadi tak lagi apa ni? Baru-baru lah senang. Itu sebelum ya betul. Itu memang memudahkan untuk kita mandi lah. Jadi nanti kedalaman takut dia susah. Sebelum kita dengar sebaik-baiknya kalau kita nak tahu orang kita buka lah apa yang dia ada menjadi palsu. Sebelum meninggal maksudnya lebih baik lah. Itu saya tak nak perpatakan soal-soal ini saya khusus. Jadi masa tak izinkan jadi saya khusus untuk mandi aja. Tapi kalau soalan-soalan insya-Allah saya mungkin buka tu semua. Kalau boleh kita. Ya betul. Bagus. Foto pun bagus. Saya alhamdulillah orang-orang semua tahu. Sejauh ni tak ada saya maksud manis lah. Tapi kalau aneh muda lah. Muda panjang tak apa, tak nak potong Maksud saya yang saya dah hadapi panjang tapi sejauh ni orang pendek lah. Rasa-rasa yang senang air tu mengalir tanpa ada halangan. Itu saja. Yang air tu yang dia dekat celah-celah kulit cuma kena masuk air kat celah kulit kepala kena masuk. Jadi pastikan air tu senang mengalir tak ada halangan. Itu je Shampoo kita sampai shampoo. Saya yang kita ada dengan shampoo atau tak ada shampoo pakai sabun sajalah. So bersih. Itu jadi yang sebelah kanan dah habis, sebelah kiri pula sama juga Okey dah sebelah kiri dah habis dan jadi kita ada miring bedah okey kita. Jadi dah habislah kita punya mandian dah. Jadi saya walaupun dah ini dah sini kita tetap juruskan air lagi. Daripada atas untuk pada kepala sampai ke kaki. Sebelah kanan ni. Masuk. Pasti semua tak ada yang anak lah. Kalau rambut panjang kita nak macam muraikan dia tu kan. Muraikan. Yang tiga kita bagi dia lepaskan. Jangan terbaringkan dia macam tersisa. Atau urai gini. Ini ada cepat mandi. Jadi kita uraikan. Satu yang sini. Jadi 3 urai lah gitu. Jadi kita dapat mandi kan dia. InsyaAllah. Tadi urai ni. Kita 3 kali. Dah tekan air lagi. Okey,
dah sekarang kita dah habis mandi, kita nak wangikan jenazah lah. Maksudnya yang kita perlukan saatnya tu nak wangikan. Ini saatnya nanti. Ya, kita yang ini kita nanti belum bilas wangian. Untuk wangi-wangi tu dah mandi dah. Macam kita nak pakai perfume, nak wangi-wangikan dia. Dah habis mandi kita nak pakai bedak lah untuk kita nak wangi-wangikan dia. First kami yang inilah kain simpak ni dah rendam, dah rendam lah, dah rendam okey. Dah sekejap kita siram. Daripada atas juga, sebelah kanan juga. Istilah pelan-pelan ada agak-agak satu balak air. Ini yang bernama kayu sintuk Ustazah. Anda dikatakan kayu sintuk yang wangi-wangian Rendam dengan air panas. Rendam dengan air panas. Kayu tadi akan mengeluarkan warna dan bau yang harum InsyaAllah. Okey, yang kedua bedak pula. Sama juga. Bedak pun gitu. Sama juga. Siramkan dan mandikan dengan bedak ke atas. Okey, yang ketiga air mawar. Air mawar. Air mawar sama juga lah. Kat sini tuangkan terus kepada tadi. Akhir sekali kapur barus lah. Air kapur barus. Air mawar nak campur air juga lah. Campurlah sikit. Walau masuk tu yang akhir sekali kapur barus. Pengemisan lah. Mandian yang pengemisan. Sekali kanan dulu. Macam tadi mandi kita siram macam tadi kanan. Kapur barus cakap Bila Ustazah siram di atas, otomatik airnya akan turun mengalir sampai ke bawah terus sampai ke bawah. Okey, selesailah kita mandikan jenazah dan kita dah memandikan dia. Dan sekarang kita mengkampankan. Okey, tadi dah. Ustazah boleh kita kampan betul-betul. Ustazah boleh. Kampan jadi puaslah tengok macam mana nak kampankan jenazah. Kita nak mengkampankan betul-betul juga. Ustazah ni boleh Boleh tak? Baik, cara mengkafan ni kena betul-betul. Jadi jenazah tak boleh senyum, tak boleh ketawa. Kena serius. Jadi nampak betul-betul macam laksana tu adalah acara kematian. Mati dah lagi. Okey, dan sebelum dah berumah tangga belum? Belum belum. Kan ni praktikal aja. Boleh nampak yang luar tu. Boleh nampak. Boleh ini mengkampankan kampan. Ini yang mandi tu basahkan, pasti kita nak pakai yang baru lah. Cara nak menggunakan kain yang baru. Adalah cara menggunakan kain kafan yang basah kepada kain kafan yang kering. Jadi pastikan baik, lapiskan di atas, yang basah di bawah tadi boleh ditarik pelan-pelan melalui kaki. Tarik dari kaki perlahan-lahan. Okey, kita buka ni nak tukarkan yang batalnya lah, basah juga ni. Kita angkat. Dia boleh bangun. Dia bangun sendiri ya. Bukan kita. Ini yang basah tak nak yang baru lah. Contoh yang baru. Bantal di bawah kepala tadi dah basah, maka kita gantikan yang baru. Dan kita buka tualah yang baru. Kita nak hasil yang keringnya kita tekapkan rambutnya, keringkan rambutnya dan dia punya matanya, tekap telinganya, semua pakai tualan ni lah. Pastikan tak ada basah lah lagi keringkan lah maksudnya. Okey dah. Dah ini sudah ini. Kita tak payah kita tak payah. Dan saya tuk kepala. Okey, faham. Keringkan kepalanya, rambutnya. Tulis situ. Tukarkan kain, saya keringkan. Nanti kain kapannya basah. Dryer. Tapi macam mana pakai dryer? Canggih betul, canggih. Dalam menguruskan jenazah tak boleh itu semua kita secara asli lah, tradisional punya. Jadi tak perlu pakai hair dryer, tak perlu apa. Jangan ambil kipas angin yang nak pergi berlakon tu yang besar tu. Zoom, tak boleh, mengganggu. Ini kerana apa? Dia dah bersih dia dah bersih. Semampu mungkin. Saya okey, rambutnya masih dah kering semua Wala yang satu lagi kita nak keringkan badan ni yang atas ni. Baik, sekarang langkah seterusnya adalah cara membersih, mengelap dan dengan tuala yang kering tadi, dan mulakan daripada dalam. Kita angkat kain di atas, masukkan tuala tadi dan kita lap-lap hanya dengan menggunakan perlahan-lahan kita tekap. Terus mencari kepada jadi dia tahu semua nak. Maksudnya ini caranya lap. Tekan. Tekap betul. Pastikan kering lah. Maaf okey, tak apa. Lepas ini kita kaki pula kita sekali tu buat.
Saya. Kita perlukan 5 tuala. Tuala, ya. 5 tuala. Contohnya dia. Ada yang kaki pula. Sampai kaki lah. Sampai sini. Nampak Nampak Jadi tualanya kita sinikan cara sini. Ini taruh sini. Untuk yang tempatnya kadang-kadang masak kan. Yang atas dah kering lah. Okey. Okey. Itu contohnya dah tutup ada belakang. Okey. Sebelah sana pula belakang badan Baik, sebelah langkah kanan. seterusnya cara mengelap di bahagian belakang badan Kepala dah miring. Miring. Ustazah miring. Macam tadi miring. Tekakkan. Belakangnya daripada atas. Pola yang ini kita ambil tempatnya, kita keringkan tempat. Pastikan tak ada mak kering semua. Nanti kain kafannya basah. Kita kafan cuma di tempat mandi. Pastikan Okey, ini dah kering lah. Jenazahnya miring dan sebelah sini pula. Sebelah kiri pula miring ke sana. Okey. Pastikan tualanya tutup jangan. Dan kainnya pun mesti pastikan cuma tak ke bawah. Pastikan. Sebab apa saya kalau nak isi saya tarik kain di sini. Kalau nak sana saya tarik lebih sana. Jadi tak nampak Yang ini tempat yang ini dari atas lah. Dan ini kita pakaikanlah cawat. Kalau dia dah miring tak kain untuk kali pakaikan cawat dan kain. Baik, langkah seterusnya setelah jenazah kering dilam memulakan dengan memakai cawat terlebih dahulu. Cawat ataupun buat pampers lah. Kalau jenazahnya busuk, misalkan kita tak ada sesuatu, kita pakai pampers selamat. Ini nak selamat. Jadi misalkan tu contohnya sebelum kita buat anu kapan pada mengalir, misalkan ada masalah mengalir, memang kata tadi najis tak boleh, kita dah letakkan cawat dulu. Ini tak boleh, tak cukup apa, dia ada kapas pampers selamat, ada plastik ke pampers. Pastikan dan dulu yang mana darah mengalir, pastikan perlu kita tutup pada plaster. Kita mesti siapkan, pastikan tidak ada nanti kain papan semua mengalir sekarang. Saya pastikan semua yang ada darah mengalir apa tampang dengan plaster. Yang kata yang tuan ada kan kita letak pakai pampers dulu. Jangan pakai kain dulu. Pakai pampers dulu. Boleh. Saya terangkan. Boleh pakai pampers. Baik, boleh pakai gunakan pampers